Melabel sebagai pengkhianat pada era rakyat semakin bijak menilai bukanlah satu langkah bijak yang dilakukan oleh Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada 2 Ogos lalu, Muhyiddin Yassin dengan lantang berkata Penasihat Umum Parti Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim sebagai pengkhianat besar terhadap perjuangan orang Melayu. Malah dalam ucapannya mengatakan Anwar sebagai pemimpin lidah bercabang dan suka memutarbelitkan fakta mengenai UMNO. Namun siapa sebenarnya yang menjadi pengkhianat kepada bangsa Melayu? Apakah Anwar pengkhianat yang lebih besar kepada Perdana Menteri Najib Razak yang menghapuskan ekuiti Bumiputera? Pakatan Rakyat mendukung amalan untuk memperjuangkan hak semua kaum di negara ini. Mereka yang dibantu terdiri dari mereka yang memerlukan, tidak kira mereka Melayu, Cina atau India. Adakah mereka yang memperjuangkan hak rakyat itu yang dikatakan pengkhianat? Saya tak maulah jawab soal khianat ni saya. Ini orang bebal, hilang modal. Apa dah 11 tahun dah. Daripada rambut sampai ujung kaki dia hentam saya. Tapi Alhamdulillah kita masih tegap, lawan tetap. Yang dia takut sangat sebab apa? Ya, khianat ni maknanya guna kuasa zalim pada orang. Guna kuasa ambil tanah rakyat. Guna kuasa kayakan diri. Nama Bumiputera. Jangan pertikai, buka keris. Ini darah Melayu. Saham kamu ambil, bukan bagi Melayu ambil. Darah Melayu, tanah kamu ambil, bukan Melayu di bawah ambil. Apa Melayu ni anak kamu saya jaga? Melayu ni bini kamu saya jaga. Melayu ni orang kampung ni bukan Melayu. Rakyat di bawah 2 bandar semua bukan Melayu. Anwar berkata demikian dalam satu ceramah di Mentakap semalam di hadapan 2,000 penduduk setempat. Beliau menambah tuduhan yang dilemparkan UMNO ini hanya untuk menutup kesalahan besar yang mereka lakukan. Anwar turut mempersoalkan siapa yang memperdagangkan tanah, bukit dan pulau milik tanah Melayu kepada bangsa lain kalau bukan UMNO. Mengapa skandal ratusan juta yang menjadi mainan UMNO hanya dibiarkan sepi, sedang apa yang dilakukan oleh Pakatan Rakyat dipandang sebagai hal yang serius sehingga Anwar dituduh sebagai pengkhianat. Isu Menteri Besar Perak Datuk Seri Nizar Jamaluddin yang mendermakan tanah kepada petani Cina miskin juga dikatakan sebagai mengkhianati orang Melayu. Sedangkan UMNO menyerahkan seluruh Bukit Tinggi dan Genting Highland kini menjadi lubuk emas kepada kapitalis-kapitalis Cina. Malah UMNO BN turut menghina Islam dengan memperbanyakkan lesen perjudian. Jadi orang tanya saya, Anwar, apakah Nizar bagi tanah kepada Cina pekebun saya betul tak? Saya kata bagi bila. Dia Cina miskin yang bagi puluh-puluh ribu ekor ke tokai Cina judi itu kamu diam. Bagi tanah Cina kebun sayur, tanah nak buat jerat Cina. Takkan kerana bagi tanah kebun sayur Melayu habislah, miskinlah. Inilah yang dibuat oleh UMNO ni sebenarnya. Anwar menggesa penyokong gagasan parti pemerintah itu supaya membuka mata kepada siri laporan polis dan tuduhan rasuah yang terpalit pada tubuh pimpinan UMNO BN, jenayah dan pengkhianatan yang bukan lagi rahsia dan diketahui umum. Saya bukan nak serang peribadi. Muhyiddin tu kawan saya dulu. Saya bukan kerja saya nak lawan dia. Peribadi. Saya nak terangkan, jangan ingat bila kita ada kuasa, kita sombong. Ya, baca utusan Malaysia, dia tak berani jawab saya. Kalau berani utusan Malaysia itu betul-betul nak bela nasib Melayu, jangan khianat dan tipu orang Melayu. Dalam kegarahan UMNO menyerang Anwar, majlis tersebut menyaksikan Ketua Cawangan UMNO Bukit Bendera, Datuk Alimuddin Syawal menyertai Pakatan Rakyat. Sebenarnya saya baru balik tadi daripada perwakilan UMNO mesyuarat di bahagian timur. Saya terpanggil bersama dengan Tuan Badai ini untuk tengok Timur Syahir bersama dengan Tuan Haji Samudra ini, dan dengan rela hati, suci hati, dengan nama Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan ingin bersama dengan